kita tahulah Caprice ni jenis orang yang pergi ke mana-mana untuk dapat tempat dan dapat bayaran kan. Jadi tengoklah 1-2 hari nanti kita akan tunjukkan bukti yang dia ni sibuk sebenarnya nak cuba dapatkan job dekat Kementerian Ekonomi dulu. Okay. Caprice, kau tak fikir, kau terlupa sebenarnya benda-benda yang kau buat masa aku jadi menteri dulu. Kan. Jadi dia memang dikenali sebagai orang yang mari mana-mana kerajaan pun dia akan swing. Masa zaman Najib dia hantam Anwar Ibrahim, dia hantam PKR kan. Jadi sekarang ni zaman Anwar dia jadi penyokong Anwar pula kan. Jadi asalkan masyuk lah. Cuma dia terlupa, dia bermati-matian cuba untuk dapatkan sesuatu daripada Kementerian Ekonomi dulu kan. Tapi tak apalah, nanti kita tunjukkan sedikit-sedikit. Dan itu saya ingat Cincong kan, kalau kita tak sebut pun people can put 2 and 2 together lah. Benda ni tiba-tiba berlaku selepas kita minta Azam Baki direhatkan kan. Sebelum ini dua-dua perkara ini menjadi kebanggaan Anwar Ibrahim. Dialah yang pergi rasmikan, sampai Zafrul berebut-rebut nak dapat kredit semua kan, semua ni kan. Tiba-tiba menjadi sumber rasuah paling besar negara, skandal paling besar dalam tempoh 1 minggu kan. Jadi timingnya, orangnya, it's quite obvious lah. People will put 2 and 2 together lah.